Setiap hasil ada kisahnya. Pak Mokhtar menanam cili dengan harapan, ketabahan dan rezeki buat keluarga. Nama saya Mokhtar bin Matlani, lebih mesra dengan panggilan Pak Mok. Saya adalah sara yang tidak bergaji. Saya terpaksa mencari pendapatan untuk menampung keluarga saya dan isteri yang OKU. Di situlah bila ada peluang ini, saya tekadkan hati saya mencari pendapatan yang agak stabil. Sehingga ini 3 musim saya menyertai industri cili kelab. Sudah alhamdulillah, kehidupan Pak Mok rasa teratur. Untuk menghasilkan kualiti yang baik, kami sentiasa mengikuti piawaian yang telah ditetapkan oleh Nestle. Sos cili yang baik, hasil daripada cili yang baik. Proses dipantau rapi bagi menjamin kualiti serta pematuhan kepada standard halal. Dari ladang ke kilang, kotak rezeki dari hati. Produk Nestle dari rakyat untuk rakyat.